Bila kita lihat kepada industri padi, kita sangat hairan kenapa kerajaan memberi monopoli pengimportan kepada Bernas saja. Hanya Bernas saja yang boleh import beras, dan Bernas ditugaskan untuk mengagihkan subsidi. Ini satu yang tidak masuk akal. Subsidi sepatutnya tanggungjawab kerajaan, bukannya bagi kepada satu syarikat swasta. Dan kita tahu syarikat swasta ini, mereka memutihkan keuntungan. Siapa pemilik dia? Tan Sri Syed Mokhtar. Saya lihat kepada financial statement. Setiap tahun mereka mengauk keuntungan yang begitu besar. Tahun 2019, keuntungan mereka ialah 135 juta. Dan tahun 2020, keuntungan mereka meningkat kepada 170 juta. Akibat daripada setiap tahun mereka untung besar, saya lihat pada tahun 2020, mereka boleh declare dividen sebanyak 670 juta kepada shareholdernya. Siapa yang untung? Sedangkan rakan seperjuangan saya daripada Sekencang, Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, beritahu kepada saya, penanam padi di sana hanya sekadar mendapat pendapatan bulanan mereka RM1,000 saja sebulan. Tetapi kita lihat di sini, Bernas untung begitu banyak sekali. Apa konsep keluarga Malaysia yang kamu kerajaan katakan itu? Sebab itu kita harap supaya kerajaan boleh membantu petani sawah padi ini supaya dapat meningkatkan pendapatan mereka, supaya mereka boleh terus menanam padi, dapat hidup untuk menjamin keselamatan makanan yang kita sebut. Saya harap menteri dapat menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan.